Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih sebab datang ngasih saya. Tapi sebelum tu saya nak tanya lah, masing-masing nampak macam penat je ni. Boleh tak bagi tahu kenapa penat sangat ke? Nak berjalan. Nak berjalan. Saya lapar. 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 Kami tak makan lagi. Sis tak makan lagi? Tak makan dari pagi. Bukan apa kita jadi kelas online ke? Kami Ada. tak sabar nak tunggu sesi. Allah kasih lah. Kami nak makan bersama. Nirul okey ke? Ni ujung-ujung kan? Cuba tengah-tengah sikit. Tengah-tengah Tapi like, ni sesuatu je, sesantai. Sebelum tu boleh tak saya nak masing-masing perkenalkan nama dulu. Mula daripada sini lah. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Darfan KHB Ahmad Najib. Beritahu 3 fakta lagi Tiga fakta. tentang diri sendiri. Saya seorang yang baik, peramah Peramah dan bertanggungjawab. dan bertanggungjawab. Dari mana datang tiga-tiga tu? Saya boleh nampak apabila saya daripada saya kecil lagi lah. Saya sangatlah amanah dengan pekerjaan saya. Baik. Terima kasih. Sekarang kita mula pada ni pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Ikhwan Bereswadi. Saya seorang yang supportif, seorang yang baik dan suka menolong orang. Suka menolong orang tu daripada bentuk macam mana? Betul, banyak saja dari segi banyak. Banyak lah. Kita pindah pada abang banyak gelak Nama saya Muhammad Syamil. Relax. Saya seorang yang pemurah, baik hati dan penyayang. Pemurah tu daripada bentuk macam mana tau? Daripada macam-macam bentuk. Saya suka tolong orang. Saya menjaga seorang. Abang baju biru pula. Okey, nama saya Daniel Irfan bin Firdaus. Panggil Daniel je. Panggil Daniel, nama metrik S3904. Okey, baik. Saya berasal dari Kelantan lah. Okey. Okey, so tiga fakta saya adalah diri saya ni baik, peramah Peramah, dan juga terbakti masa. terbakti masa. So setakat kita nampak majoriti semua baik lah. Baik lah. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, abang ni pula. Ya, nama saya Zuno Walihan bin Kanai, boleh panggil Zuno je. Saya berasal dari Melaka. Dan 3 fakta tadi saya seorang yang handsome. Saya rasa saya kuat makan. Kuat makan, lepas tu baik hati lah macam orang. Zuno boleh bagi tahu tak? Baik hati tu dari bentuk macam Baik mana? hati tu kalau ada nak tak tolong, boleh je saya tolong. Tak tolong. Kita tolong kawan-kawan tak? Pernah je. Okay, abang ni pula. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman Muhammad Firazi. 3 fakta, saya lahir di Melaka tapi besar di Kelantan. Saya seorang yang nak terbaik dia juga. Saya seorang yang Tak boleh ambil masa. saya seorang yang bertanggungjawab. Betul, saya seorang yang peramah. Tadi Aiman kata Aiman lahir kat Melaka. So IC 01 ke? 04. 04. Oh, 1 Johor lupa. Ni pula. Nama saya Amirul Okey. Muhammad Hakim bin Aziz. Saya berasal dan menetap di Selangor. 3 fakta tentang saya seorang yang dingin. Saya juga seorang yang orang kata tak adalah menarik mana. Ada mungkin nak kata baik tu mungkin taklah. So dingin tu bentuk macam mana ni? Dingin tu maksudnya saya tak berapa ramah lah orang kata. Okay, baik. Saya pun dah kenal Darfan, Alif, Nazrul, Dan. Bagi Dan boleh je kan? Boleh. Boleh Zuno, Aiman, Mirul. Mirul okey tak? Benda macam tu. Okay, sebelum saya nak start sesi, boleh tak masing-masing isi nama dulu semua? Boleh. Kenapa kalau apa-apa jadi saya kena tanggungjawab lah. Ada pen tak? Tak ada. Mila dia.
Tak ada. Oh tak apa, ada. Pen baru lagi. Amin. Amin. Lepas pasang. Mana lama berasa. Boleh buka hari ni. Boleh. Memang khas untuk korang. Band je. Nak tulis apa pun boleh. Okay, Mirul. Semua dah siap eh? Ya. Okay, so kita semua dah perkenalkan diri. So saya perkenalkan diri saya lah. Nama diberi Muhammad Aziz Daniel bin Muhammad Syafiq ni. Semua boleh panggil saya Aziz. Saya berumur 23 tahun. Okay, kalau 3 fakta tentang diri saya suka makan, saya suka tidur, saya suka buat kerja seorang-seorang. Itu 3 fakta tentang diri saya lah. Okay, ni sebelum saya nak start sesi, saya nak tanya semua lah. Ada siapa yang pernah join sesi counselling tak? Pernah lah. So majoriti pernah lah. So kalau majoriti dah pernah masuk, so saya boleh ni lah nak cerita sikit pasal penstrukturan. So saya nak cerita asal korang macam okey tak ni? Okey macam blank kan? Boleh Okay, sesi yang kita akan jalankan ni selama 1 jam 30 minit. Tapi kalau contoh lah dah masuk 1 jam 30 minit tu, saya akan cepat-cepat habiskan sesi lah. Sebab tu panggil terhad 2 jam je. Maksud contoh lah, semua rahsia yang korang beritahu kat dalam bilik ni akan stay kat sini je. Tapi rahsia kawan-kawan korang pun korang kena jaga juga. Jangan beritahu kat orang lain. Boleh janji tak semua? Boleh. Okay, hantar Okay, lepas tu, tapi if korang ada buat 3 benda ni, saya terpaksa beritahu kat pihak ketiga lah. Iaitu korang cederakan diri sendiri dalam sesi. Contoh, tiba-tiba korang sedih bagai korang nak kerat tangan korang, boleh pernah jadi. Ataupun second, korang melanggar undang-undang. Contoh, korang kata dalam sesi tu korang pernah merompak, saya kena ni beritahu jugalah. Ataupun awak mencederakan orang ketiga. Contoh, awak mencederakan kawan-kawan awak sendiri. Macam contoh kes, awak ada konflik dengan kawan tu, lepas tu awak nak tumbuk, tu saya kena beritahu lah. So, semua okey ke? Okey, mantap. Ini pun saya nak beritahu lah. Saya sebagai kaunselor cuma mendengar je apa awak semua cakap. Tapi awak boleh je nak luah apa-apa. Semua okey kan? Okey. Alhamdulillah. Semua baik-baik hari ni. Mirul okey tak? Nampak macam lemah je. Okey. Sebelum tu saya macam, sebab kita pun nak perkenalkan diri kan. Saya nak macam buat game sikit lah. Yes. Senang. Benda ni ada hadiah tau. Nanti second sesi nanti saya menang, saya bagi. Buat yang terbaik. Okey. Login je. InsyaAllah.
Tak lagi tau. Ha? Tak lagi, tunggu dulu. Zuno okey ke? Okey. Macam blank. Tadi semua Jepun sendiri kan tadi? Okay. Lek, jangan kompetitif sangat. Lek je. Okay, game ni just korang bagi tahu dua perkara tipu pasal korang. Apa? Dua perkara tipu fake pasal korang, satu perkara betul. So, korang kena teka benda yang betul. Siapa yang paling betul banyak dapat hadiah lah. Hadiah apa hadiah? Ada lah mana? Tak. Dua tipu, dua betul lah. Dua tipu, satu betul. So, korang kena teka yang betul. Dua tipu dah betul. Ha. Oh, dua tipu pakai pasal kita tak? Ha. Ataupun macam ni lah, saya ubah sikit, sorry ya. Yang sorry saya rasa kalau macam ni lagi senang saya nak teruk ke korang. Yang korang suka dengan tak suka. Tak suka tu dua, suka tu satu. Mana tak suka dua? Tak suka dua, suka tu satu. Tak suka dua, suka satu. Okay. Kalau saya tak suka Kak Alif je. Apa-apa je. Apa-apa. Jujur. Kalau tipu tu macam senang sangat. Saya nak awak suka tak suka lah. Sebab benda ni lagi genuine. Tak suka dua kan? Itu kena tulis saya tak suka. Apa-apa saja. Tak suka X ke, tak suka apa, beritahu je. Semua. Tak suka crush. Apa-apa. Zuno nampak macam dah siap kat situ. Oh, laju. Dia dah siap. Ini jangan rushing, relax je. Irfan dah siap? Ya, saya dah siap. Dah siap. Kau nak kompet ke? Makan. Ben sekali lipat lah. Tidak. Benda ni kena jujur kena jujur. Tu je. Semua dah siap Okay. Siapa yang nak mula dulu? Ni dulu buat macam daripada sana Dulu tak ada kan Ni buat macam bersikap. Tak ada dah sini kanan pula. Tak sini. Batu kita gunting. Batu kita gunting. Batu ke tangting. Tu betul betul. Kalah. Ni apa ni? Kertas lah. Okay, mula. Korang kena teka tau mana satu yang betul kan. Okey. Korang kena teka dah. Okey. Suka menolong kawan dalam kesusahan. Apa? Okey. Dengar tak tadi? Dengar. I repeat. Suka menolong kawan. Okay. And second one, tidak suka fine shit. Fine sheet. Fine sheet tu boleh terang macam mana? Apa Gen Z? Macam crush kat Ali dia tu. Awet lah. awet. Cinggir. Tinggi. Perempuan lah Perempuan Ali. Last Astaga. Macam mana ni? Okay. Okay, last but not least, suka makan pedas.
pedas. So yang betul kau rasa mana? Teka lah. Yang betul. Okey, Suka sama-sama. Ada mana pedas? Suka makan Betul pedas. orang. Suka pedas. Suka makan pedas. Pedas tu. Suka makan pedas tu. Ya, Ya. betul suka Pak menolak kawan ni. Yang ni? Apa dia? Pedas. Semua suka makan pedas. Pak menolak kawan kadang cakap ingat je. Tahu ke yang jujur apa? Menolak kawan lah. Orang kawan tu jujur. Lebih baik kat saya tak? So semua kosong point lah sebab semua teka salah. Bias. Korang tak Aziz boleh bertipu Aziz. Betul lah ya? Aziz ni tipu Aziz. Okay. Dalam hati. Okay, saya nak tanya lah. Penalti. Bukan. Saya nak tanya, kenapa Zarfan suka tolong kawan? Sebab saya rasa kawan ni memerlukan bantuan. Sebab semua dalam kalangan kita ni bukan datang daripada yang berkemampuan. Jadi tak salah untuk kita menolong kawan. Walaupun dalam keadaan senang dan susah. Pernah tak apa-apa tragedi yang pernah jadi kat kawan-kawan yang Zarfan datang sendiri? Banyak lah sebenarnya. Tapi kalau saya nak cerita, takut tak cukup saya sendiri. Boleh. Paling mudah lah. Contohnya saya pernah kalau kawan saya cari selipar dekat masjid. Sebab kehilangan sebelah. Faham? Berlaku kat sini ke atau kat Kelantan ke? Kat Kelantan lah. Kat Kelantan. Saya mencari dengan penuh rela hati. Satu masjid saya berusaha. Allah. Jumpa tak? Alhamdulillah jumpa. Dengan izin Allah. Faham? Ada tak yang pernah jadi macam kawan-kawan Zarfan tu? Hilang selipar? Tak pernah lagi lah. So kawan Zarfan je lah jadi mangsa benda tu. Sebab selipar dia mahal rasanya. Faham? Okay, yang kedua, tidak suka friendship. Kenapa Zarfan tak suka friendship? Saya rasa friendship ni ibarat macam pokok. Macam kita suka kepada seseorang tapi tidak memberi apa-apa respon. Baik kita suka pokok. Ya, cakap macam pokok. Boleh tak interpretasi yang benda tu sendiri? Boleh tak bayangkan macam interpretasi? Okay. Alif Okay. ada crush kat seseorang. Jadi dia tidak melakukan first move. Jadi setelah seseorang tu mempunyai orang kata boyfriend ataupun girlfriend, Okay. dia merasa kecewa. Dia merasa kecewa. Dia apa? Apa tu? Putus harapan. Dia butuh harapan. Rasa hidup dia fed up. Padahal dia tidak melakukan itu semua. Okay. Itu dikatakan sebaik dia suka kepada pokok. Itu yang membuatkan Zarfan tak suka friendship. Tapi tadi saya teringat ayat Zarfan kata tadi yang tak suka perempuan. So Zarfan sebenarnya ke arah macam mana? Tak, sebenarnya friendship tu kan perempuan. Takkan saya suka kepada lelaki pula. Jadi saya tidak suka orang-orang yang tidak melakukan pokok macam ni. Saya tengok macam Saya kesian kat macam kawan-kawan saya. Saya tengok Zarfan suka kaitkan dengan Alif. Apa hubungan special dengan Alif? Sebenarnya Alif yang terdekat untuk rumah sekarang dengan saya. Kalau Nas, saya akan dekat Nas. Sebabnya adalah sekadar contoh. Bila orang terdekat awak suka kaitkan lah. Sebab nak bagi nampak benda tu, reality. Even kalau awak sisi dengan perempuan pun awak akan kaitkan perempuan tu. Kalau perempuan saya akan jaga aib dia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Okey, yang terakhir, tak suka makan pedas. Kenapa tak suka makan pedas tu? Saya rasa pedas ni membahayakan. Membahayakan. Pernah jadi tragedi ke? Tak pernah, tapi saya rasa saya tengok orang-orang yang makan pedas ni dia macam edit benda tu. Dia nak lagi. Sebab okey, ni yang apa saya tahulah. Zarfan kan orang Kelantan kan. Kebanyakan orang Manis kan. suka manis. So memang Zarfan memang elak makan pedas ke apa? Kalau Aziz tahu macam kita orang kan Kelantan macam channel pun letak gula apa kan. Takkan kita nak letak sambal pula apa kan. Bukan Kelantan. Jadi kalau orang Kelantan tak makan pedas tu, that's normal lah, normal thing. Faham. Ada orang-orang yang sama ke? Ada ke? Ada. Zarfan ni. Orang-orang Kelantan kat sini. Ada Kelantan. Saya tahu ada dua orang Kelantan kat sini. Saya makan pedas. Awak makan pedas. Kenapa je tak boleh makan pedas pula? Dia atas faktor individu masing-masing. Faham. Okey, untuk Aiman pula. Aiman boleh tak makan pedas. Tak makan pedas juga? Memang family kebanyakan makan manis juga ke apa? Tak, saya sama je. Tak makan pedas. Faham. Kalau makan pedas ada apa berjadi tak? Rasa macam panas-panas. Perut macam dia. Ada sakit perut. Masing-masing ada soalan tak untuk Zarfan ni? Tak ada Okey, tak ada. Jadi semua kosong poin lah. Kosong. Saya satu. Sebab tak ada siapa yang betul.
Tak. Yang G just teka betul. Kau pun kosong kan. Itu je. Sabar. Okay, tu Alif pula. Kalau pertama saya tak suka kucing. Apa? Saya tak suka kucing. Tak suka kucing. Saya suka travel. Suka travel. Saya tak suka kenangan silam. Tak suka kenangan silam. Okay, Zarfan jawab apa? Yang betul. Dia tak suka kena silam. Kisah silam. Kisah silam. Tadi baru cakap selalu terkait dengan orang sebelah. Oh, ya ke? Okay. Boleh tak Alif ulang sekali? Ulang balik semua. Dari awal kan. Okay. Travel. Saya tak suka kenangan silam. Kedengaran silam. Kenangan silam. Kenangan. Kisah silam. Kena silam lah. Okay. Tengok Nazrul. Apa? Tak suka kenangan cerita. Tak suka kenangan silam. Semua sama. Kalau lain semua sama kosong boleh jadi sebenarnya. Suka travel. Suka travel. Tak suka kucing. Tak suka kucing. Tak suka kenangan silam. Yang betul. Contoh. Tak suka kucing. Saya tak suka travel. Tak suka travel. Suka travel. Suka travel. Okay. Nombor satu lah sekarang. Nombor satu lah. Boleh tak bagi awak punya kat saya? Okay, first boleh tak saya nak tanya kenapa tak suka kucing? Apa? Kenapa tak suka kucing? Bukan tak suka sebenarnya. Saya lebih kepada tak boleh dengan bulu dia. Kalau kena bulu dia, saya jadi bersih. Jadi apa? Bersih. Jadi bersih. Semua. Semua. Resdor. Resdung. So kat rumah memang tak ada bela kucing ke apa tak? Tadi Zarfan macam nak cakap sesuatu tadi. Tak ada. Tak ada pula. So kalau Nak tanya, kalau kan ada satu bakal kucing yang tak ada bulu tu boleh? Itu boleh ke? Sebab ada bulu kan? Maknanya kuda boleh lah. Dan macam bulu yang kena hukum. Boleh gugur. bulan gugur lah. So sekejap nak tanyalah, kalau Alif jumpa haiwan yang berbulu memang tak boleh jumpa ke ataupun Bukan tak boleh jumpa, boleh jumpa tapi elakkan daripada kena bulu dia lah. Macam mana Alif nampak bulu dia gugur? Dia mudah je, kalau gosok-gosok tu dekat kat tangan tu betul lah tu. So memang tak suka bela kucing lah. Elakkan lah. Elakkan lah. Bukan benci kucing Bukan benci terus, elakkan. Elakkan lah. Faham? Dulu pernah ada resdung teruk dengan kucing tu? Tak ada. Okay, yang kedua saya suka travel. Kenapa Alif suka sangat travel? Saya suka berasa sebab saya kan sering scroll TikTok kan banyak benda pasal semua pasal dunia kan. Jadi terminat lah tengok suasana macam cantik menarik, jadi terinspirasi nak pergi. So tempat mana je yang pernah Alif pernah pergi? Setakat ni dalam negara baru dah. Luar negara tak pernah lagi. Negara ni Kelantan. Boleh je. Tak isap. pernah pergi Langkawi, Pulau Pinang. Terengganu. Itu tak cakap. KL pun pernah sekali. KL pun pernah. Lepas tu ada lagi lah, Melaka tu on the way lah. On the way. Kenapa on the way? Ada perancangan ke nak pergi situ? Ada dengan family, tapi tahu bila lagi lah. Ada ke yang masing-masing yang suka travel kat sini? Ada. Zarfan kenapa suka travel? Sebab saya rasa ciptaan Allah ni luas lagi. Habis pun dah kita pernah explore. Saya nampak saya Zarfan seorang agak Islam Saya tengok daripada awal sesi sampai hujung Subhanallah. Subhanallah. Nazrul pula. Saya suka travel sebab saya suka explore benda baru. Pergi tempat orang, kita dapat tengok benda-benda yang tak ada kat tempat kita. Betul tak? Betul. Nazrul pernah pergi kat mana je? Malaysia ni yang saya tak pernah pergi Sabah Sarawak je. So dah banyak pergi semua kan? So ada perancangan tak untuk pergi Sabah Sarawak tu bila? So far tak ada lah. So biji nak belajar. Maybe dalam masa dekat ada kot cuti ke. Tak ada lah. Okay, kalau saya macam orang kata orang jauh perjalanan luas pemandangan. Orang sastra. Oh, sastra. So bagi saya bila tengok satu tempat tu banyak lagi benda yang lawa, yang cantik. So sebab itulah saya suka travel. Faham.
Zuno suka kat? Kalau macam saya sama je macam diorang. Cuma betul lah dia kata kalau kita explore tempat orang ni banyak benda-benda baru kan. Contoh macam saya kat Melaka ni, dah orang datang negeri saya macam saya rasa macam maybe ada benda dekat Melaka ni tarik diorang kan. Ada beca actually. Betul. Ah, Saya orang Melaka saya setuju. Maybe ada benda kat Melaka ni yang tarik diorang. So macam saya pergi tempat diorang tu macam maybe ada benda kat situ yang menarik ke. So tempat mana je yang Zuno target nak pergi nanti? Saya nak pergi Langkawi. Langkawi. Aiman pula suka ke? Saya suka level. Nak pergi mana? Ada pengalaman ke? Pengalaman saya pernah pergi Australia. Musyir? Bila tu sebenarnya? Masa umur 5-6 tahun lah. 6 tahun. Sebabkan pekerjaan parent ke apa? Pergi dengan ayah. Pergi dengan ayah. So Aiman ada rasa lagi nak pergi Australia? Ada. Ada lagi. Baik. Amirul pula suka travel? Saya suka travel tapi dia lebih kepada macam ke arah nature gitu, macam camping. Duduk lautan 3 hari tu lah. Cakap pasal camping kan, Amirul pernah rasa nak pergi Latar? Dah pernah pergi lah Latar? Batal saya kerja Latar tadi, oh tak tahu Latar lah. Sorry kalau ni orang sini panggil air terjun, panggil Latar lah. Dah pernah pergi sini belum? Pernah, sini pernah sekali. Pernah sekali lah. Okay, baik. Yang last sekali, saya tak suka kenangan silam. Okay. Boleh tak? Alip kita kan? Tak suka dia bukan macam totally tak suka, tapi kadang-kadang tu kisah silam ni dia macam macam mana Ingat yang CD dia. Ambil masa sedikit Ambil masa. Take time. Dia macam kalau kenangan silam dia kan kadang-kadang kalau kita fikir balik kenangan silam kita kan, contoh kenangan pahit lah orang kata kan, Okay. kadang-kadang dia akan buat kita sedar balik. Lepas tu kadang-kadang tu rasa macam kita fikir kenapa jadi macam tu kat aku, macam tu. Dan lepas tu di sebaliknya pula kadang-kadang kenangan silam ni juga berbantu juga, macam berbantu kita untuk move on. Tak move on tu macam mana tu Alip? Apa? Tak move on tu macam mana tu Alip? Move on tu macam kita nak perbaiki diri supaya benda yang sama kenangan silam tu tak berlaku pada minggu depan. Ambil pengajaran. Jadi saya nampak lah sebenarnya Alip banyak ambil pengajaran daripada kisah lampau lah. So saya nak tanya lah, apa perasaan Alip bila bertemu dengan orang yang kisah silam tu? What a question. Rasa biasa je saja. Sebab benda tu kan dah lama kan, jadi dia sendiri pun dah move on apa semua kan. Tak ada apa rasa. Dah jumpa yang baru kemungkinan. Betul. Ya, so saya nampak lah yang sebenarnya Alip rasa normal lah bila jumpa dengan orang yang lama. So saya nak tanya, orang yang lama tu hubungan kawan ke atau hubungan lebih dari kawan sebenarnya? Dia tak ada hubungan lebih pada kawan, tapi rapat lah. Perang. Saya nak tanya dia. Boleh. Adakah sekarang baru-baru tu dalam YouTube kisah silam Alip? Orang baru boleh lah. Sampai sekarang ke ingat? Apa? Sampai sekarang ke ingat? Ingat apa? Yang orang lalu. Orang lama tu? Orang lama tu tak pasti lah. Ingat tu. Tak apa. Nanti kita terus lagi lah. Okay, seterusnya Nazrul pula apa muak Ni 1.5 jam kita habiskan Pertama, saya tak suka orang yang tak serius bila keadaan memerlukan. Okay, kedua. Yang kedua, suka orang yang reti menjaga hati orang lain. Yang ketiga, saya tak suka benda last minute. Oh my god. Okay, Zarfan kata apa? Boleh tak boleh pada Mirul tu? Amirul dulu. Saya nak fikir sekejap. Dia macam mana? Dia teka yang betul ke teka yang salah? Dia sebenarnya teka yang betul. Teka yang betul. Tak suka sekejap. Saya tak suka orang yang serius pada memerlukan. Tak suka last minute. Apa dia kata? Jaga hati. Jaga hati. Saya suka Tak suka orang jaga hati. Saya suka orang jaga hati. Yang tak betul is tak suka yang tak serius. Tak serius sekali ketika keadaan memerlukan. Aiman? Saya yang tak jaga hati lah.
Tak jaga hati. Tak jaga. Kena jaga. Kita jaga hati. Tak suka rasmi ni. Bagi saya ni kenal Nazrul dah lama. Tak dapat nama dia. So bagi saya macam tiga-tiga tu betul. Ya, actually. So dah pilih satu je, pilih satu So bagi saya menjaga lah. Dia suka orang yang menjaga. Alif. Sama adanya suka menjaga apa? Suka orang yang menjaga hati. Saya pun rasa macam betul semua kan. Mana boleh tamak kan dia satu. Betul. Jaga hati sebenarnya ni ada sebenarnya. Okey, yang betul bagi Nazrul. Saya suka orang jaga tu orang lain. So siapa yang betul? Aiman. Dia ada dua jawapan anda. Tak boleh. Tak boleh. So 3 orang je lah. Okey. Yes. Padahal jawapan dah ada dah masa saya hantar itu. Ya, bagi Boleh tak? Saya tanya Nazrul. Tapi relax je. Kenapa Nazrul suka orang yang tak serius bila keadaan memerlukan? Tak suka orang yang serius. Orang serius. Macam tu tadi. Tak suka orang tak Dia tak suka orang yang tak serius. Kenapa tu? Sebab ada benda di dalam hidup ni kan, ada benda kita boleh buat serius, ada benda kita boleh buat mental lah. Jadi bila kalau contoh lah, keadaan tu benda tu urgent ke, benda tu serius lah basically. Tapi orang tu macam ambil benda tu ringan, ambil benda tu mudah. So bagi saya tak suka sebab rasa macam orang tak bertanggungjawab yang dia tak boleh nak bezakan mana yang situasi yang betul untuk dia bertindak. So Nazrul pernah ke berhadapan dengan orang-orang macam ni? Banyak kali. Saya nak tanya macam ada tak kalangan kita siapa yang selalu buat macam tu? Mak saya macam tak ingat tahu. Saya pun tak tahu kan. Okay, kita tutup mata. Tutup mata saya je nampak. Okay, saya je nampak. Semua tutup Semua mata. tutup mata. Hati je nampak. Tutup kan tolak makan. Tak dia jujur. Hijau-hijau. Tutup lah mata. Jalan. Saya tutup lah. Tutup lah. Dia tutup mata. Okay. Gelap kan? Tiga tangan. Okay dah. Ya. Okay. Aku dia buka. Saya je tahu dengan dia. Masya Allah. Saya tahu. Kapil. Boleh tahu. Tapi okay, kenapa Nazrul tak suka sangat orang-orang macam ni sekarang? Sebab menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang lain. Boleh tak beritahu kisah lampau yang pernah berlaku pasal benda ni? Kalau kita lampau macam ni lah. Dulu ni bukan waktu universiti lah, waktu matrix. Patutnya kerja ni orang lain buat. And memang nak jadikan cerita ni, memang event tu berlaku last minute lah basically. Tapi patutnya orang tu yang buat. Okay. Tapi just because dia bagi alasan last minute lah, aku tak boleh nak buat benda ni, just because dia rasa macam tak boleh nak buat sebab dia rasa last minute aku tak buat lah, faham tak? Tapi tu tanggungjawab dia, and dia pun dah setuju untuk buat benda tu. Tapi dia boleh prefer untuk teruskan enjoy dengan hidup dia instead of dia buat benda yang dia dah pilih untuk buat tanggungjawab tu. Faham. So Zarfan pula. So Nazrul pernah ke rasa nak berhadapan dengan orang macam tu? Nak masa konfrontasi bila dah tahu orang tu buat kerja macam Saya tu? pernah je confront orang tu. Saya cakap, tapi dia tak dah marah. Saya macam cakap yang kalau nak buat kerja buat elok, kalau tak nak buat kerja tak payah ambil benda tu daripada awal. So saya nampak jenis awak ni macam direct jugalah sebenarnya. So hubungan dengan orang tu sampai sekarang okey tak sebenarnya? Saya tak ada masalah dengan orang. Tak ada masalah. Kalau di apa situ je, lepas tu tak ada masalah. Okey, faham. Tadi Alip macam menunjukkan diri sendiri tadi. Ada. So ada ke orang-orang yang dalam ahli kita yang pernah jumpa, orang yang Nazrul pernah jumpa ni? Tak ada. Betul tak ada dalam hidup? Awak senyum ni macam ada something ni senyum siapa? Sebab I maksudnya Aiman senyum ke? Ada siapa nak tanya tak soalan pada ni Nazrul? Apa-apa soalan mu dah? Okay, Alip. Bila kau tahu kan orang tu ada ciri yang kau tak suka kan? Macam mana kau handle dia? Confront lah. Sebab tak ada
Itu je cara paling baik ni. Lagi kalau benda berkaitan dengan benda yang emergency, so tak ada benda lain yang lebih baik daripada kau friend dia cakap terus marah. Oh, dalam Okey, yang kedua, saya suka orang yang reti menjaga hati orang lain. Kenapa tu Nazrul? Sebab orang yang menjaga hati orang lain ni, dia tahu apa yang dia patut cakap dan apa yang dia tak patut cakap dekat orang tertentu. Contohnya kalau ada orang dia tahu, oh aku tak boleh sentuh fizikal orang ni, aku tak boleh sentuh benda sensitif pasal orang tu. Tapi ada orang tak tahu. Betul, saya suka orang yang boleh menjaga hati orang lain. Boleh menjaga hati orang lain. Saya nak tanyalah, yang masing-masing bila tengok perwatakan Nazrul ni, dia orang yang sama dengan apa yang dia cakap tu? Sama. So Nazrul ni mencerminkan diri lah apa yang Nazrul nak. Betul. Ada siapa nak bagi soalan tak pada Nazrul tentang masalah dia ni? Tentang masalah apa yang dia suka ni? Tak ada. Semua baik sangat. Okey. Tak ada. Dia macam saya tu tanya je. Kata ke apa? Kau suka orang dekat hati kan? Betul lah, orang yang tak ahul kan, dia sebut pasal benda yang kau tak suka. Betul lah, dia buat hati kau rasa sedih lah. Kau nak cakap benda tu direct ke bercakap, tak boleh cakap macam tu, ataupun kau pendam je? Aku kalau orang tak tahu, aku mesti cakap dulu. Maksudnya contoh ada satu benda yang yang saya tak suka, dia akan cakap, oh saya tak suka macam ni sebab macam ni. Question dulu lah, apa lagi? Anda kata benda tu berlaku lagi, itu bukan masalah saya ke. Tapi saya tak pernah, kalau benda tu jadi, saya tak pernah marah orang. Saya lebih prefer pendam sendiri, okey sendiri, nanti tahu dia Dah tak kes ni, tak banyak lagi dia teroka. Yang last kali, saya tak suka benda last minute. Ke awak sendiri suka benda last minute sebenarnya? Saya tak suka benda last minute. Okey, kenapa awak tak suka benda last minute? Sebab benda last minute ni nanti dia punya outcome dia kurang memuaskan, kurang memberangsangkan. Contohnya kalau suruh buat poster. Cakap pasal poster, sebenarnya Nazrul orang media ke sebenarnya? Ya, saya orang media. Orang media untuk kelab PK. Kelab PK. Setakat ni pernah ada isu apa-apa kan dengan tak ada isu. Saya bagi contoh je. Contoh je, faham. Berkaitan dengan last minute lah, Nazrul pernah banyak kali ke hadap last minute tentang assignment ke kerja rumah? Pernah. Nazrul pernah ingat tak momen yang Nazrul paling ingat pasal buat kerja last minute? Waktu tu matrix lah. Ni matrix banyak pengalaman yang memiliki hati sikit. Waktu tu assignment maths. Okay. Soalan semua orang kan kerja grupi, so soalan semua orang dah betul. And dia nak submit tau kerja tu, and ada pembetulan. Tapi pembetulan tu part seorang ni je. Tapi kita orang cakap dengan dia, kau fikirlah ni pergi betulkan lah, maksudnya pergi ambil, kau pergi betulkan part kau. Tapi dia tak reply pun, tapi dia sini je macam tu lah. Tetapi nak jadikan cerita ni masuk kelas sehari, maksudnya dah due kan. The next day ni maksudnya dia kira dah habis lah. Tiba doktor masuk kelas, bukan doktor, lecturer masuk kelas tu, lecturer macam cakap, kenapa kumpulan ni tak hantar, rupanya dia tak hantar pun, dia ambil semata-mata je. So sampai sekarang ke benda tu menghantui diri Nazrul? Dia tak menghantui, cuma saya tak suka benda tu. Tak suka. So berharap kawan-kawan masa degree boleh bantu Nazrul lah. Dan pula yang pertama sekali, saya tak suka orang yang cakap belakang lah, especially kawan. Cakap belakang? Macam cakap belakang. Okay, dan yang kedua adalah saya tak suka panas. Macam kita tahu sekarang terlalu panas, jadi kurang lah kalau makan ni. Okay, yang ketiga adalah saya suka makan lah. Okay, Zarfan jawab apa? Belakang. Belakang. Alif? Nombor dua. Apa nombor dua? Tak suka ni panas. Tak suka panas. Suka ke tak? Tak suka panas. Nak beritahu yang tak suka. Yang kau rasa betul. Kita tanya lagu tu betul tak? Saya rasa yang panas tu betul, yang makan pun betul. Satu je, tak boleh tamat. Okay, makan. Makan. Lagi? Zino? Panas. Tak suka panas. Tak suka panas. Aiman? Tikam belakang. Tikam belakang. Panas. Panas. Jawapan betul?
Panas lah. Panas, siapa jawab panas? Orang Alif, Zuno, Alif, Zuno, Merol. Boleh tengok tak kat saya? Okay, aku banyak potong-potong Okay, saya nak tanya, kenapa dia ni tak suka panas? Sebab saya ni nak kata cepat berbelur tak ada, tapi macam cepat berbelur juga sebab tu lah saya macam tak boleh cepat nanti berbelur yang dia rasa macam tak selesa. Badan rasa macam tak selesa kan, maksudnya pelur kat baju semua kan. Tu mungkin dia contoh panas tu akan keluar belur je, saya tak selesa lah, tak suka. Bercakap pasal panas ni, kita pun sekarang tengah panas kan. Sebenarnya dia selesa tak dengan keadaan sekarang ni? Keadaan sekarang tak panas. Tak panas? Tak panas. Nazrul nampak macam keliru kat situ. Boleh Nazrul beritahu tak? Sejuk lah. Dia tak adalah sejuk, tapi tak adalah panas macam betul-betul bawah matahari, tak ada satu. Kan ada kipas berbumbung lah. So suhu ni macam suhu bilik lah, okey lah. So saya nak tanya, sebab hari tu masa saya pergi sport, saya jumpa ni Dan dengan Zarfan masa tu. Memang Dan kalau target sukan pun bukan waktu masa bukan panas ke apa? Nah betul, sebab tu saya jogging 6.40 6.30. Maksudnya bila macam dah ada matahari dah nak terbenam sikit air lah, so lepas tu lah jogging. Ada siapa juga kes sama macam Dak Dan ni? Kalau kau panas? Tak suka panas. Sama. Alif kenapa tak suka panas? Jawapan sama lah, sebab berpeluh kan, jadi tak selesa. Dia rasa macam kalau pakai baju tu masa melekat kat badan. Alif dah try ke bawa macam apa yang kipas sampai gojodok? Masa saya batu ada, tapi hilang. Hilang masa kat bila tu? Hilang tak tahu tak khabar ada. Allah, so kena curi ke apa? Tak tahu, tak tahu, dah macam cakap. Zuno? Saya sama Jalil, kalau panas ni rasa macam berlengas je badan. Mungkin dia nak pergi kelas tu rasa macam malas je. Kalau tak ada tu, kipas tangan. Sekarang ada kipas tangan lah. Okay. So, okay, sebabkan Zuno pun orang Melaka kan. Masa Zuno dulu kat sekolah, macam mana Zuno handle kepanasan tu? Sebab saya Melaka pun panas kau. Melaka. Tapi dekat Melaka tu tak adalah panas macam kat sini. Dia terbakar sana sini kan. Pelik tu. Saya macam terkejut juga macam mana panas kat sini lain macam ni. Okay, baik. Untuk Aiman pula? Saya tak suka berada di bawah panas terik. Sebab rasa macam pedih-pedih kulit saya. Pernah ada kes teruk pasal kulit pedih-pedih tu? Saya kalau panas sangat, kulit saya macam jadi gatal-gatal macam tu kan. Gatal-gatal tu? Gatal. Tu saya pula kulit saya ni macam sensitif sikit. Kalau saya garu kan, terus macam ada parut macam tu. Luka-luka lah. Luka tu selalu ada kat mana je? Kalau tengok tangan saya, kebanyakan ni semua sebab saya garu lah, sebab panas. Banyak juga tengok awak garu lah. Okay, baik. So, sebenarnya kongsi. Okay, yang awak tak suka kawan betray? Masa dekat ni cerita pasal dulu lah. Masa dekat Menteri dulu ada geng kan, macam ada selalu kan lelaki kan ada macam dia tak adalah apa musuh-musuh, tapi ada lah yang macam kroni tu apa cakap-cakap belakang yang dia lah. Macam geng kita orang, tapi bukannya kena dekat saya seorang je. Macam kita macam saya ada kroni kita orang dekat kita orang. Lepas tu akan ada orang lain tu cakap pasal kita orang lah. Lepas tu dalam yang dia orang tu ada juga macam classmate saya, classmate kita orang. Jadi kadang macam terkejut lah dia macam tu, sebab luarannya nampak okey je, dia sebab biasa depan-depan mesti dia macam baik kan. Tapi rupanya bila tahu yang betul-betulnya, rupanya dia cakap belakang. Classmate tu ada kat sini ke? Tak ada, dekat matrik dulu lah. Makan matrik dulu lah. So, macam mana Dan hadap benda tu sebenarnya dulu? Hadapnya buat tak tahu lah. Buat tak tahu je? Macam apa? Buat tak tahu, macam tak kisah biar dia nak hati apa. Cakap pasal betray je, saya nak beritahu kisah saya lah. Dulu saya punya kes betray, kawan saya sendiri yang ambil ex saya. Masa kat rumah ada kes. So pernah lah sekali tu saya rasa macam betul-betul kena tikam belakang. Betul. And saya sampai tak boleh nak hadap muka dia. So bukan saya nak kata Dan berada kat tempat saya, tapi if Dan berada kat dalam situasi tu,
Din boleh ke hadap orang-orang macam tikam belakang, bukan tentang X saja, tapi apa-apa perkara yang tentang tikam belakang Din? Kalau misalnya contoh kita ambil situasi Aziz aja boleh kan? Okay, kalau misalnya contoh kawan ambil X kan? So maksudnya nak tanya Aziz break tu sebab memang tahu SST kurang dengan dia ataupun macam mana? Dia kelasmate saya sendiri. So dia ambil X Aziz ni. Kita orang dah putus, tapi nak exam dia saya maksudnya bila bukannya dia perempuan tu curang ke apa, dan bila dia dah tahu Aziz putus dengan dia terus ambil. Ya betul. So bila kalau tak curang Aziz mungkin saya pun tak boleh apa nama untuk dia. Faham. Sebab dia macam terlalu baikkan classmate kita sendiri juga, tahu-tahu dia ambil X kita kan. So memang tak suka lah kawan kita. Okay, tak suka makan. Sebenarnya suka makan apa je sebenarnya? Saya suka makan macam ni juga, macam manis-manis macam tu lah. Ya, cakap pasal manis. Memang kebanyakan orang Kelantan suka makan manis ke sebenarnya? Exactly je tu. Memang orang Kelantan memang banyak makan manis lah. Sebab okay, ini pengalaman saya lah. Saya pernah nampak masa tu saya datang kat Kelantan, ada diorang sediakan kicap, sos dengan gula. Memang gula tu terus letak kat dalam sos ke apa? Kalau sos saya tak pernah buat lagi, letak gula. Tapi mungkin orang lain, mungkin orang dulu Kelantan mungkin buat ikan tu aku. Ada yang suka makan manis ke kat sini banyak? Ada. Zarfan ke? Boleh dekat lah. Boleh juga. Boleh bagi tahu tak suka makan apa yang mana-mana tu? Makan air teh ais. Teh ais. Itu je. Teh ais lah selalunya. Okay, tapi dia cakap pasal manis kan? Background dia, keluarga dia ada yang kecil manis ke? Tak ada. Tak ada? Keluarga saya masih sihat walafiat lah. Dia ada penyakit apa-apa lah. Setakat Alhamdulillah Allah bagi saya. Alhamdulillah, syukurlah. So kita pindah dari Zuna pula. Okay, yang pertama saya tak suka tidur. Nombor 2 saya tak suka orang sekat belakang. Yang ketiga saya suka makan. Okay, Zarfan? Tak suka kat belakang. Alif? Sama tu kat belakang. Mana boleh? Tak boleh. Kau nak makan kan? Tak nak. Alif? Nombor 2 aku suka kat belakang. Nazrul? Sama. Tak suka tidur. Tak suka tidur. Aiman? Suka makan. Suka makan. Tak suka cakap belakang. Okay, yang betul? Betul lah, tak suka dekat belakang. Tak suka cakap belakang. So, siapa jawab tak suka cakap belakang? Yes. Okay, bukan. Aku tak di. Kau tak? Ya. Ya, ya, okay, sekarang ni Zarfan 1, Alif 3, Nazrul 1, Dan tak ada, Dan 1, Mirul 2. Boleh react. Boleh saya nak tanya, kenapa Zunus suka tidur? Saya tak suka tidur yang macam berlebihan lah. Macam saya tidur yang terlebih masa. Macam ada assignment tu saya tidur. So, macam nak siapkan assignment tu macam terganggu lah. So macam contoh saya plan nak siapkan malam tu. So ada masa macam saya penat, macam saya terpaksa tidur lah. Daripada tu macam tidur saya tu saya rasa macam tak dikawal. Tak boleh kawal. Bukan tak dikawal lah, macam berlebihan. Ada ahli kelompok yang nak tanya dekat zona? Masing-masing boleh. Amirul. Okay, Amirul lah. Duration orang kata bagi zona berapa jam yang dikategorikan sebagai tidur yang berlebihan tu? 7 jam atau lebih. Bagi saya tu dah lebih lah. Dah berlebihan. Nampak. Thank you. Okay, so contoh kan Zuna ada tak suka tidur berlebihan kan. Okay, so untuk bagi diri Zuna, berapa duration masa yang Zuna rasa diri Zuna sesuai? Macam berapa je Zuna nak tidur? 3 jam ke 4 jam ke? Saya target kalau tidur normal 7 jam atau 6 jam lah macam tu. 7 jam. Tak lebih 7 jam lah. Soalan. Okay. Saya beritahu pasti ya. Contoh macam time tu waktu siang sampai ke lepas asar Zuna ada SKA. Kemudian waktu malam tu pula Zuna terlibat dengan sukan PK.
Contoh tak tahulah Pekah ke tak. Contoh yang membuatkan Zuno memang kewalahan, memang dah penat sangat-sangat. Lepas tu malam tu Zuno tertidur lebih 10 jam. Zuno bangun, apa rasa macam Zuno rasa macam dah Zuno dah terbuat benda yang Zuno tak suka. Zuno ada rasa macam ada semacam macam tu lah, kecewa dengan diri sendiri, rasa macam salah ada ke? Sebenarnya memang kecewa lah. Sebab tapi tak boleh buat apa lah, sebab penat kan. Semua orang rasa penat dia, semua orang berasa penat. So macam kalau penat tu memang kena tidur lah. Ada rasa macam menyalahkan diri sendiri atau sebagainya tak? Tak, bergantung kepada situasi. Faham. Ada lagi soalan? Okay, saya nak tanya, pernah ke sekali Zuno cakap tak cukup tidur? Tidur pernah. Banyak kali. PKP lah selesai. Waktu PKP tu kan semua duduk rumah, lepas tu belajar pun online. So macam main game sampai sahur lah macam tu. Kalau tak tidur Main game apa sampai sahur tu? ML. Kalau sampai sekarang ke main? sama yang ni. Kalau sekarang dah rank berapa? Rank mythic lah. Mythic lah. Kalau mythic kan dulu. Mythic. Okay, baik. Soalan seterusnya, saya tak suka cakap belakang. Ada apa-apa Ini- pernah berlaku dulu? Ni sebenarnya menjadi orang kata memang saya tak suka orang cakap belakang ni. Jadi saya dia pengecut. Sebab saya pernah jumpa orang sini waktu zaman SPTN dulu. Sama macam dia ni dekat ada kroni-kroni kan, berbagai semacam saya duduk kat satu kroni ni, lepas tu ada kroni lain. So kroni yang lagi satu tu macam nak kata kerek pun kerek. Nak kata dia membezakan kita orang pandai tak pandai pun ada juga. So macam kita orang dapat result yang tak elok. So macam dia orang pandai-pandai je, macam tak pandai macam lah. So bagi saya macam kalau buat apa nak cakap belakang kalau kita buruk-buruk orang lain kan. So macam tak bagus lah sebenarnya. Boleh tak Juno explain lebih pasal kekerekan tu sebenarnya? Dia kan, diorang macam tak nak balik sama-sama. Macam study tu, kalau kita orang nak study kat labi, diorang study tempat lain. Macam tu lah. Situasi tu berlaku sekarang ke atau masa kat tempat lain? Masa zaman SPTN saya lah. So bagi saya macam agak tak bagus lah sebenarnya. Sebab saya rasa diorang takut nak cakap daripada depan. Ada siapa-siapa nak bagi soalan tak dekat Juno? Masa Nurul? Okay, contoh macam Zuno cakap tadi, ada dua kumpulan. Satu kumpulan Zuno dan satu lagi kumpulan yang kerek-kerek tu kan. Andai kata Zuno tahu dah yang kerek ni memang akan cakap belakang dengan Zuno. Kumpulan Zuno ni Zuno tak tahu lagi. Tapi ada satu hari tu diorang kata cakap belakang masa Zuno. Adakah Zuno akan cut off diorang ataupun stay dengan diorang buat tak tahu je? Bulan saya kan? Bulan saya bagi saya takkan cut off orang. Bagi saya suka settle depan-depan lah. Maksudnya depan tu? Depan-depan macam cerita lah apa masalah. Kalau contoh diri saya kurang ke macam tu lah. Kurang ataupun tak baik ke, cerita je depan-depan. Saya takkan cut off orang. Okay, Saya minat masa takkan cut off orang. Kalau orang nak cut off saya, silakan. Anjay. Terus sebenarnya Zuno ni seorang yang dingin ke sebenarnya bila berhadapan orang macam tu? Dengan mirror. Dingin lah. Saya lebih pada humble. Humble. Macam hantar kau lah. Dunia ke dunia ke, dunia aku, dunia aku. Okay, baik. So kalau contohlah Zuno berhadapan dengan perkara yang sama masa kat degree, apa Zuno akan buat? Saya akan orang kata stay humble je. Walaupun saya rasa benda tu agak melampau dan DODOH. Tak apa. So macam ya, saya akan stay humble je. Okay, baik. Yang last sekali, suka makan? Sama macamnya saya suka makan nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Dekat Melaka pun makan nasi goreng kampung juga apa? Ada, kalau kat Melaka tu kalau saya minta pedas juga. So kat sini macam nak jual pedas tu agak kurang. So saya terpaksa ubah cita rasa saya kat sini. Saya terpaksa ada nasi goreng cili padi untuk ada rasa pedas tu. Ada yang berhadapan sama juga ke macam tak Zuno kan? Tak ada juga. Awak kenapa? Nasi goreng cili padi. Tapi tadi cakap tak suka. Tak, jarang-jarang. Jarang-jarang. Okay, baik. Sebab kat Terengganu ni kalau kita cakap pedas pun sama je. Level dia. Okay, baik. Kasi Zuno, Aiman pula. Benda yang saya tak suka ada dua. Tak suka bersosial, tak suka pedas. Lepas tu yang saya suka adalah saya suka anime. Yang betul? Yang betul. Saya
Dia suka anime. Suka anime. Suka anime. Tak suka pedas. Dia tak suka pedas. Betul? Yang betul suka anime. Suka anime. Senang sangat. Ya, Taruhkan 2. Alif mendahului sekarang Nazrul 2, Dan 2. Okay, baik. Okay, boleh saya tanya kenapa suka sangat anime? Saya suka anime ni sebab saya masa dia start masa PKP lah. Saya dah tak tahu nak buat apa kat rumah. Jadi saya cuba lah tengok anime. Mula-mula saya tengok macam dekat TV lah, macam Naruto kan, Dragon Ball. Jadi saya tengok kalau kat TV ni macam tak banyak pun episode Jadi saya pun cari lah dekat internet. Saya jumpa website untuk tengok anime tu. Website tu apa nama dia? Banyak macam Kaido, Zoro. Oh, banyak lah. Banyak lah. Lepas tu saya pun start lah tengok. Start tengok tu, saya mula tengok Naruto lah, macam daripada Naruto kecil sampai jadi Hokage tu. 700 episod? 700. Macam Masa PKP saya habiskan. Lepas habis Naruto saya nak Dragon Ball pula. Nak Dragon Ball. Apa anime yang paling Aiman minat? Kalau yang paling saya minat Bleach lah. Bleach. Saya nak tanya lah, sebab saya pun pernah tengok anime juga. Saya pun layan, pernah panggil saya wibu. Saya just nak tanya lah, pernah ke Aiman dicerca disebabkan minat anime ni? Tak, sebab saya pandai sorok lah. Bawa banyak sorok. So bila Aiman reveal benda ni sebenarnya? Kalau macam saya dah rapat dengan orang tu lah, saya akan open lah pasal ni. Kalau macam orang kebiasaannya, kalau saya cakap saya tengok anime, orang tak percaya. Kenapa orang tak percaya? Saya tak pasti kenapa. Sebab saya kalau borak kalau borak dengan kawan macam dekat rumah kalau saya borak dengan kawan-kawan saya dekat rumah, saya jarang borak pasal anime. Faham. Ada juga yang minat anime kat sini. Alif minat anime apa? Paling minat paling minat Naruto lah. Naruto. Dah apa? Haikyuu. Kenapa boleh minat Haikyuu? Sebab cerita tu macam actually tak logik lah. Untuk seorang budak yang bawah 150 boleh spark setara dengan orang 180. Okey, faham. Yang lain ada minat? Saya nak kata minat tak ada minat tapi tengok lah. Saya tengok anime macam One Piece, Naruto, anak dia Boruto lah. Yang paling minat? Paling minat One Piece lah. One Piece. Okay, baik. Last kan. Ya, saya tak suka pedas. Sebab saya tak suka pedas tu, dia memang sejak kecil lagi lah. Kalau makan pedas tu jadi berpeluh kan. Kadang-kadang kalau saya makan Maggi curry pun saya dah pedas lah. Maggi curry biasa? Macam berpeluh lah. Ada siapa yang kat sini pernah nampak dia perlu bila makan pedas? Ada? Betul? Betul. Makan pedas Dan terakhir saya suka bersosial. Saya suka bersosial. Tak suka bersosial. Kenapa tak suka bersosial? Sebenarnya saya bersosial pun sebab tu adalah cara saya untuk hilangkan stres saya. Pada kalau ikut yang sebenarnya saya malas nak bersosial ni, sebab saya kadang-kadang ni saya seorang yang kadang-kadang saya mudah untuk terlepas cakap lah. Macam saya kadang-kadang apa yang saya cakap tu selalu saya rasa contoh kalau saya lepak kalau tiba-tiba saya lepas tu dah balik bilik saya macam fikir balik apa yang saya cakap kat kawan-kawan lah. Kadang saya macam macam ada lebih cakap ni tu. Tapi sebab tu saya tak suka sosial. Ya, saya nak tanya lah, kita kan masuk dalam course counselling kan. Tapi kenapa masuk course counselling kalau tak suka bersosial? Saya nak tahu lah kenapa saya boleh macam tu cakap macam punca-punca dia. Faham? Ada apa-apa soalan dekat Aiman? Saya tengok masing-masing macam betul-betul mengantuk sekarang sebab masing-masing dah makan sebenarnya belum Belum? Daripada pagi tadi? Okay, kan awak tengok status tadi lah. Then? Belum lagi sebab saya a little bit bangun. Okay, tak apa. Semua belum lagi? Alas perut je. Alas perut Dengan biskut tadi.
So mungkin lepas sesi ni baru saya cari nasi. Amira pula. Kau makan lah. Mungkin. Enten awak pula. Oh. Malam makan. Okay, yang first, saya seorang yang tak suka mendahulukan family. Second, saya tak suka sabahan. Tak suka sabahan. Tak suka sabahan. Third, suka late night. Suka late night. Yang mana betul? Kata-kata Apa pertama ni? Suka late night. tak suka mendahulukan family. Suka late night. Suka late night. Saya betul. Cara yang betul. Okay, mula Raiman lah. Yang kedua, tak suka sabahan. Tak suka sabahan. Zuna Suka late night. suka late night. Then Dua juga. dua tak. Suka sabar. Tak suka sabahan. Nombor 1. Tak suka sabahan. Jawapan betul? Apa je? Salah tulis. Okay. Saya suka late night. Saya suka late night. Late night. Late night tu boleh tak explain macam mana? Dunia di atas 2 pagi. Suka tidur. Saya suka yang tu. Suka bangun masa malam-malam tu. Kadang-kadang tak tidur lagi. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab macam ni time tu dunia orang kata senyap, sunyi, kalem. Kalau Jadi dingin lah. Dingin lah. Ya. Saya suka yang tu. Ada tak perkara-perkara yang buatkan sebenarnya Miru suka stay up masa tu? Itulah dia. Itu je. Dunia senyap. Macam orang kata yang tu orang tak ada. Saya suka tak ada orang. Tenang lah tu. Siapa nak tanya? Pasal okay. Okay lah. Contoh lah. Lepas tu tengah baring-baring kan dalam bilik kan. Lepas tu tengah late night kan. Aha. Macam bilik tengah senyap. Tiba-tiba lah. Contoh lah. Aku masuk bilik kau. Apa reaction kau? Aku terpaksa fake dulu lah. Tunggu kau caw. Terpaksa fake tu macam mana? Kira seorang yang fit lah. Maknanya saya akan layan dulu orang tu. Macam tanya apa yang dia nak. Kalau dia nak ajak lepak dalam sejam 2 ke, saya lepak 2 jam. Tunggu sampai dia cakap sebab saya macam me time saya cerita orang itu. Nazrul lah. Wah, tapi saya nak tanya. Saya perasan kebelakangan ni Mirul selalu balik bilik awal. Maksudnya Mirul balik tu Mirul tak tidur lah maksudnya. Yup. Boleh tak explain lebih pasal benda tu? Maksudnya macam Macam explain yang Nazrul ceritakan tu, boleh tak explain lebih? balik awal Selalunya balik awal kadang betul ngantuk. Okay. Kalau betul ngantuk saya akan tidur. Tapi dia macam nak, dia takkan nyenyak. Dia akan bangun dalam 3 atau 4 pagi. Dan saya macam tu, saya akan macam tu mendengar dia kata macam tahan. Akan tengok atas ni. Macam tengok atas. Sebab saya tahu kalau saya buka phone, saya lagi tak boleh tidur. Lagi tak boleh tidur. Dah tu? So kalau awak tidur, awak tengok atas lah. Saya tengok atas. Dan satu lagi bilik saya, view dia lawa. Okay. Saya bangun duduk, saya tengok pizza mana lama. Saya tengok view, walaupun sekarang WhatsApp tu saya akan tengok juga. Faham. So memang cara metod macam tu lah nak tidur awal. Saya sekarang ni saya memang akan ngantuk awal. Cuma dia tidur dia tak dia orang kata tak sampai pagi. Sampai pagi. tak pernah deep sleep lah. Maybe. Sekarang lah, tapi kalau dulu memang saya takkan tidur waktu gini lah. Saya akan tidur siang. Tidur siang. Paling lama pernah awak tidur berapa jam? Paling lama. Uish, ini macam kedengaran bahaya tapi 1 hari. 1 hari. Sebab saya sebelum kejadian saya tidur 1 hari tu, saya tak tidur 3 hari. Tidur 3 hari. Kenapa boleh berlaku tak tidur 3 hari tu? Saya rasa tentu saya agak tak betul juga sebenarnya. Kejadian saya tak boleh tidur sampai 3 hari tu macam ni. Saya tentu saya tak tahu tu. Tapi saya segar, saya extra segar tentu. Ekstra segar. Ya, kalau 24 kali 3, 24 48 70 72 72 stay up. setiap. Masa tu berapa hari bulan? Berapa bulan? Bukan baru. Masa tahun bila? Tahun ni. Tahun ni. Stay up. Ada apa-apa berlaku? Tapi bukan time you lah. Bukan sebelum saya masuk lah. you. Sebelum masuk you. Ada apa-apa tragedi ke? Sebab saya pernah belajar benda tu sebenarnya ada apa-apa berlaku sebenarnya. Maybe Okay, then pula. So dia gaul
Miro ni duduk di belah-belah barat iaitu KL Selangor. Selatan. Barat betul lah. Betul lah. Kita kan tahu dia duduk di KL Selangor kan. Kan KL Selangor kan busy, macam busy kan. So bagi kan Miro ada pun tu colour. So bagi saya memang kawasan Miro tu adalah ada kat senyap ke macam mana sampai Miro rasa kalau duduk di KL. Yup. Dia memanglah bandar. Tapi waktu tu memang tak ada orang nak. Tak mengganggu lah. Dia memang orang kata kalau jalan raya tu kosong betul tak ada. Kosong ada lah. Tapi dia Tapi punya tak ramai lah. jauh sangat beza daripada siang. Contoh macam siang tu orang kata macam beribu-ribu kenderaan. Waktu malam tu 10 je. Macam dalam 10 dalam satu masa. Tapi still ada. Okay, faham. Tapi dia tak tenang lah. Tenang jugalah. Sebenarnya Miro duduk belah mana sebenarnya? Kinara, Selangor, Puchong. Situ yang tak bising lah. Tak bising. Okay, yang kedua tak suka Sabahan. Kenapa tak suka Sabahan? Actually tu salah. Maknanya saya suka Sabahan. Suka Sabahan. Sorry. Kenapa suka Sabahan? Saya tak tahu dah. Saya macam ni Cantik sebenarnya bukan kita be professional lah. Okay, kita be professional. Dia bukan sebab cantik. Dia saya tak tahu daripada dulu lagi hidup saya memang saya akan rapat dengan orang Sabah. memang akan rapat. Bukan setakat akan. Dia macam saya macam tertarik dengan orang Sabah walaupun saya tak tahu dia Sabah lagi. Contoh kalau saya macam suka seseorang kan, saya crush tu je. Saya crush tu dia diam. Lepas tu nanti lama-lama baru saya tahu dia Sabah. Macam Sabah juga. Tapi ini bukan pasal perempuan juga. Even kawan Tadi cakap pasal perempuan lah. tadi cakap pasal perempuan. Okay. Suka Rasa dia termasuk juga dengan kawan. Sekarang saya ada dalam seorang dua orang kawan dekat sana yang masih kawan lah. Dua-dua sama. Boleh Miro ceritakan tak lebih dalam pasal perempuan Sabah yang Miro suka? Contoh je. Contoh Contoh je tak ada lah. Okay. Saya nak tanya macam kan Miro suka Sabahan, ada tak dalam Miro ni yang Miro crush kat dia, yang Miro di Sabah lepas tu Miro crush kat dia? Betul dalam kaunseling ke dalam kos-kos lain ada? Lagi ada ke orang Sabah dalam kos ni? Ada. Lelaki perempuan? Perempuan. Perempuan. Okay, tak Sebab tu saya tanya kod-kod saya tanya Kalau saya tahu tak kan Miro dah tahu kan dia orang Sabah kan. So Miro kan Miro crush kat dia sebab kat Sabah. So Miro apa dengan dia dan Miro ada rasa suka ke dekat dia? saya tak tahu lagi lah. Kita tunggu masa lah. Mungkin masa Masa yang menentukan. Masa yang menentukan. Sekejap, baju je saya dah kira mata untuk yang Miro punya. Belum Salah. Belum salah. Zunur seorang je. Lain sekali. Tak apa, nak punya lah. Ya, okay, kalau contoh lah, aku betul-betul suka Sabah kan. Memang daripada apa sebenarnya timbul perkara tu? Dia sebenarnya First reason. dia sebenarnya bukan betul-betul suka. Dia macam contoh macam saya tersuka orang tu kan. Lepas tu bila saya background check, bila saya background check dia sabar. Dia memang macam mana, macam orang kata tak adil pun tak adil. Bila sebenarnya saya tak apa sejak sebelum saya masuk U ni lah. Sebelum saya masuk U, saya memang tak suka berkawan sebenarnya. Maknanya saya memang orang kata lebih selesa bergerak saya solo. So kawan saya orang kata boleh kira dalam guna jari. Lepas tu bila saya macam terletik nak berkawan dengan orang kan, bila saya dah biasa kita lelaki dengan lelaki yang kalah kawan, macam berbulan-bulan kita bagi kita tahu profil dia. Bila kita tahu profil dia, orang sabar. Lepas tu benda tu repeat. Orang kedua, orang ketiga. Lepas tu bila saya macam Ada orang Sabah. Tadi kan Miro ada mention pasal tak berkawan kan. Tapi macam mana boleh bergaul dengan sebelum orang? masuk U. Sebelum masuk uni. Saya nak tanya setiap impression semua orang. Masa jumpa Miro ni apa yang diorang anggap? Masa Zarfan masa awal jumpa Miro, apa Miro anggap? Masa jumpa Zarfan jumpa Miro, apa Zarfan anggap pada Miro ni? First impression. First impression. Rasa Miro ni budak yang baik lah. Tidak yang baik. Sebab dia senyap hati. Dia senyap. Introvert pun ada. Introvert pun ada. Mula-mula. Miro introvert kan? Memang introvert. Memang introvert. Untuk Alif pula? First impression. First impression aku tengok Miro lah. Dia ni mesti playboy. Playboy. Kenapa boleh playboy tu? Dia ada gaya dia. Dia ada gaya. Pemain. Player. Tapi sebenarnya tak ada lah macam tu. First impression je. First impression je. Miro setuju dengan kenyataan tu?
Oh tak, hakikatnya saya tak mampu menarik soalan depan tu. Jadi macam ada yang tak setuju. Tapi nanti kita teroka lagi. Untuk Nazrul pula. Mula-mula dia ni nampak macam kaki pukul. Dia lama macam minta kaki pukul. Kenapa nampak macam kaki bubah awal malam? Tak, dia macam duduk first jumpa dia ni waktu ambil gambar batch dekat kertas sendiri. Waktu tu dia pakai hitam tau. Muka dia macam kerek gila. Week berapa tu? Ha? Masa tu week Waktu berapa? tak ingat lah week berapa. So waktu awal masuk lah. Lepas tu muka macam dengan baju hitam kan. Full itu pula kan. Okay. Lepas tu saya fikir macam, oh dia ni pakai pukul. Kenapa pula kau muka pukul? Macam muka ganas lah. Okay. Yang lama ni tak kena pukul. Abang setuju ke dengan kenyataan tu? Sebab okey lah, muka-muka macam ni pernah ke ada orang tegur memang kat benda yang sama? Macam hanya pukul lah. Tak ada lah, tak ada orang tegur je. Kalau macam hanya pukul lah. So first time jumpa kes macam ni? First time lah. First time lah. Okay, untuk dia pula? Saya nampak dia masa tu pagi dekat kelas. So saya nampak dia macam pendiam lah. Macam betul lah, nampak lah dingin tu. So saya first impression dia nampak dia macam pendiam. Dia macam takut-takut kan dia kan. So dia first impression dia. Dia nampak dingin lah. Dia nampak macam pendiam, nampak dingin. Macam relax-relax lah macam tu lah. So betul lah dingin tu lah orang macam Masa first impression sama lah dekat kelas juga. Lepas tu macam nampak dia ni seorang yang pendiam kat sana. First ingat dia introvert. Tapi market introvert kan. Ya betul. Okay, so tapi saya rasa Mirul ni maybe ada sebab lah kenapa dia macam jadi cikgu dalam kelas awal-awal tu. Pendiam. Orang kata orang dingin lah. Dingin lah. Aiman pula? Saya first generation okey je. Tak ada apa. Tak ada apa? Sebab saya yang tegur dia mula-mula. Oh tegur mula-mula? Ya. Ketua kelas awak lah? Saya memang tua semua benda. So masa first tu apa awak tegur dia? Maknanya pelajar baru ke. Lepas tu asal mana saya tanya. Jadi dia pun cakap dengan saya. Jadi saya okey baik lah. So yang last sekali, suka mendahulukan keluarga. Itu tak betul. Itu tak betul. Kenapa? Saya tak suka dia orang. Tak suka kerana Saya bukan tak suka, saya tak suka dahulukan orang. dahulukan orang. Maknanya kalau ada pilihan dahulukan orang lain, saya dahulukan orang lain lah. Dahulukan orang lain. Kecuali tak, itulah dia. Siapa nak bagi soalan tak pada Mirul? Okay. Boleh ceritakan serba sedikit tak kenapa Mirul kenapa Mirul dahulukan orang lain kalau orang ni kan? Macam ni, saya orangnya macam saya layan orang ikut cara orang layan saya. Jawab. Alhamdulillah. Saya disclaimer lah, saya bukannya nak busybody, tapi saya macam nak tahulah kenapa Mirul dahulukan orang lain. Saya faham. Okay. Kita profesional. So macam Mirul katakan tadi, yang tadi Mirul kata Mirul akan layan orang cara diorang layan Mirul. So family Mirul ni layan Mirul macam mana sebenarnya? Diorang tak dahulukan saya. Sebab saya tak dahulukan dia. Daripada segi macam mana tu? Everything. Contoh? Contoh Tak, kita surface je. Lagi simple je. tak tahu. Tapi just nak tanya, kan kita kan orang Melayu Islam, and kita ada apa adab selamat hari raya kan. So macam mana keluarga Mirul hadap perayaan tu? Diorang wadah okey je, saya yang ikut. Mirul sebenarnya nak cuba apa? Yang first. Daripada segi awkward tu macam mana sebenarnya Mirul? Bukan awkward je. Awkward yang orang kata awkward premium. Dia macam stranger. Macam stranger. Dia nak kata stranger, tak ada macam stranger sangat. Macam kalau beraya tu saya elak lah ada kat kawasan yang apa peluk-peluk cium. Contoh saya akan pergi dapur, saya buat busy-busy gitu lah. Saya nak tanya lah, sebab nanti kan ada cuti midterm, cuti lama kan. So kalau Mirul balik, macam mana Mirul hadapan dengan diorang? Raya haji ke balik Bisam ni? Tak kisahlah apa-apa cuti, bila balik rumah macam mana Mirul berhadapan dengan diorang?
saya balik rumah just untuk tidur. Itu pun kadang-kadang orang kata kalau seminggu saya duduk rumah tu, ada berapa, kalau total kan ikut jam ada 1 hari je saya duduk rumah. 1 hari duduk rumah. Lepas 1 hari duduk rumah, yang hari lain duduk mana? Kawan. Duduk rumah kawan. So memang dah kebiasaan lah. Kebiasaan. Tapi nanti kita terus lebih dalam. So bila okey tak? Teruskan. Okey. Okay. So sekejap saya bagi balik. Sekejap. Okay. Sebelum saya lupa nak letakkan norma, sebab nanti norma ni nak kena pakai untuk setiap sem, untuk setiap sesi. So ada apa-apa norma tak yang nak letakkan dalam sesi ni? Apa-apa saja. Kita sini habis sini. Kita sini habis sini. Jadi Jangan main phone lah. Jadi dia jangan main phone. Lagi satu je. Lagi satu. kalau nak tanya angkat tangan je. Kalau nak tanya angkat tangan. Okay lah. So kita pun dah nampak kita punya ahli-ahli lain semua ada isu-isu dengan perhubungan. So kalau tema kita utamakan perhubungan, boleh ke? Boleh. Boleh. So kat kertas tu saya nak tulis matlamat apa yang korang nak dalam sesi ni sebenarnya. Matlamat Haji Nasir, Zarfan okey nampak. Dia tak tahu matlamat saya. Dia bagi contoh. Apa-apalah yang awak nak tentang perhubungan. Oh, kena link dengan perhubungan ke? Tak pun boleh juga, tapi tak kisahlah. Jadi apa matlamat, kenapa join sesi ni? Sebab Aziz suruh. Dia dah siap. isu tu. Apa-apa je matlamat. Macam bila barangan lah. Semua dah siap? Kena nama tak kan? Kena nama tak kan? Tak. Ingat ya tulisan. Okey, yang kenapa untuk Zarfan? Zarfan okey ke Zarfan? Okey. Nampak je tak okey. Okey, first sebab nak memudahkan urusan orang. Kenapa dia sesi nak memudahkan urusan orang? Menggunakan Aziz. Ini urusan saya. Rasa sangat-sangat Untuk Alif pula, semua baik-baik. Jadi saya nak macam semua, saya nak baik-baik lah, semua juga baik. Tak ada masalah apa semua lah. So join sesi ni supaya dapat baik-baik dengan kawan-kawan lah. SAD macam tu juga, tapi sebenarnya untuk selesai masalah dengan baik lah. Okey, baik. Nazrul pula, apa ni? Cara memahami orang sekeliling. Kenapa tu Nazrul? Saja nak belajar pasal orang sekeliling. Orang-orang ni lah. Apa? Kan? Belajar ilmu baharu tentang sesi kaunseling. Kenapa tu? Nanti saya kan bersesi juga. Saya nak belajar. Okey, saya bagi tips lah untuk korang kalau nak cari klien kan, masuk kelab lah. Sebab nanti masa sesi tahun 1 nanti korang baik-baik lah nanti. Tapi banyak je korang boleh cari. Okey, yang ketiga apa ni? Ini berkongsi cerita dan mengambil sedikit ilmu di dalam sesi dan mengambil pengalaman. Sastra punya orang. Sempat gila. Kenapa? Sebab bahasa mula sekali ini berkongsi cerita kan. So kan sesi ni kan cerita di sini, so mungkin boleh lah sedikit cerita tentang background hidup ke apa-apa hubungan dia kan. Okay, dan yang kedua apa tadi kedua? Satu je. Tak yang tu apa?
Selepas bermasa cerita Ilmu. Ilmu. Sebab kan kita kan saya kan buat sesi juga nanti pada tahun-tahun berikutnya. So depan lah. So mungkin daripada sesi ni dan sesi-sesi orang lain mungkin saya boleh ambil sedikit ilmu lah. Contoh cara apa soalan-soalan yang boleh ditanya, game-game aktiviti yang boleh dibuat untuk dengan pelajaran. Okay, so yang ketiga adalah lagi satu pengalaman lah. Pengalaman pun sama je. Macam kita tahulah apa yang perlu kita sebagai nanti kaunselor nanti tahulah apa yang boleh buat dengan klien. Sebab dah ada pengalaman dekat sesi orang-orang lain. So bagi saya tu lah. Sebab saya ikut sesi. Okey, baik. Untuk Zuno pula. Zuno tak tulis. Ada berapa? Oh, dapat cerita masalah saya hadapi sejak dalam persekolahan. Kenapa tu Zuno? Masalah saya ada dua sebenarnya. Pada saya sebab masalah ni pada PKP lah. Sebab pertama adalah malas. Sampai sekarang saya suka malas lagi sebenarnya. Dan yang kedua adalah pengurusan masa. Sebab kedua benda ni efek saya punya zaman SPM lah. Sebab SPM tu adalah zaman bagi saya gelap lah sebenarnya. Paling gelap. Macam zaman kegagalan orang kata. Kenapa zaman tu paling gelap sebenarnya? Sebab waktu tu saya tak dapat apa yang saya target. And saya waktu tu dapat pula kelas science stream. So saya, kawan-kawan saya semua macam rajin kan. So macam saya biasa-biasa je. Result pun tak adalah, orang kata tak bagus. Macam kalau saya belajar lebih mesti dapat lagi lebih. So masa tu Zuno suka membandingkan diri dengan orang lain? Saya tak sebanding diri, macam saya macam terkilan lah. Kalau saya tak nak buat benda tu lagi. So macam kita musuh utama saya sekarang adalah malas. Okay, baik. Aiman pula? Saya yang pegang aku. Mana ni? Dapat luahkan apa yang terbuku di dalam dalam hobi ke apa? Dalam hati. Boleh tak cerita kenapa? Sebab saya ni seorang yang susah untuk meluahkan perasaan saya. Suka pendam lah. Saya seorang yang suka apa-apa saya simpan kat saya. Itu kalau ada masalah-masalah apa, bayangkannya saya, kalau saya boleh settle, saya settle. Kalau tak boleh settle, saya akan diam lah. Faham. So boleh tahu orang dingin lah juga ni kan? Kalau luaran tak lah. Kalau saya seorang-seorang boleh dikatakan macam tu lah. Kalau macam dengan kawan-kawan saya happy go lucky je. Dia macam topeng juga lah. Faham. Okay, yang last sekali Mirul, mahu memperolehi semangat. Okay, Mirul, sebenarnya kisah Mirul kenapa macam tak ada semangat? Tak tahu, dia macam dia lepas saya kaji balik saya ingat saya ni pemalas. Tapi dia lebih pada tu. Saya rasa macam saya tak ada semangat untuk buat apa-apa. Macam tak ada semangat buat apa-apa. Itulah, benda ni dah lama melekat dengan diri saya. Saya tak tahu, macam saya tak ada tujuan orang kata. Saya hanyut. Macam hanyut sangat. Even saya kat sini pun saya macam setiap pagi saya bangun, benda first saya fikir, betul ke tak nanti nakkan aku nak sama belajar sampai sekarang. Walaupun macam September, saya bangun, saya termenung lah terkatil. Walaupun ada lagi setengah jam kelas nak mula, saya akan habiskan masa 5 minit dah terkatil baru pergi mandi. Faham? Aiman pula, sorry. Mirul kan nak cari seseorang yang kat sini ada siapa je yang boleh jadikan pedoman semangat? Saya dah try benda tu dulu time SPM. Awalnya memang kerja semangat, lalu jadi kenangan pahit. So saya macam tak nak. Semangat tu daripada tak kisah kawan ke ataupun hubungan special? Masa SPM saya buat hubungan special. Hubungan special lah. Nanti kita rocker. Tapi cakap pasal semangat tak? Boleh tak saya nak setiap orang bagi kata satu kata semangat untuk Wak Mirul? Mirul Zalfai. Semangat? Apa begitu semangat? Mirul boleh. Mirul boleh. Saya kata sama ke Mirul? Apa? Kita ingat sekarang lah. Satu berada lah. Hidup ni dia berjalan tak seperti apa kita nak. Jadi kita teruskan je lah. Ada masa depan juga tu. Dapat detail ada besut kat situ. Memang besut. Kau nak pas ke orang lain je lah. Pas ke orang lain. Ada. Dalam saya
Mirul, kita orang sudah sebelah di sisi kamu. Oh. Mirul terasa dengan kenyataan tu. Touching lah. Zuna. Okay, untuk Mirul sebenarnya saya rasa tindakan Mirul sama belajar tu sebenarnya betul sebenarnya. Sebenarnya Mirul kena banyak, kalau ada masalah tu jangan pendam, macam kena termenung panah tahu apa yang mikir tu. Kalau ada benar cerita tu cerita yang kita orang. Betul lah apa dia cakap, kita orang akan mengadik untuk Mirul. So stay strong, okay? Aiman? Saya setiap benda yang ditakdirkan untuk kita ni bersebab lah. Macam kita masuk EU pun ada sebab dia. Semua keputusan tu betul. Just kita yang untuk diri kita yang untuk hadap benda tu. Kalau kita layan perasaan memang hanya lah. Kalau kita Siapa kesimpulan Mirul dapat? Nazrul. Sorry Nazrul. Tahu banyak benda yang kau simpan daripada kita orang. Kau tak habis cerita pun. Tapi aku harap kau dapat get through dia. Through di sini je habis. So apa kesimpulan Mirul dapat? Terima kasih. Saya rasa bersemangat. Elaborate. Okay, bayangkan soalan kebat 5 mata. Elaborate. So simple. Saya first thing first, saya rasa saya boleh sebab Zafran kata saya boleh. Lepas tu saya rasa saya lebih boleh kerana Daniel dan juga Zuno kata mereka ada untuk saya. Saya rasa saya boleh. Saya rasa saya boleh. So boleh lah. Okay, baik. So kita dah set upkan perhubungan. So ni last yang saya nak, ni Zarfan punya. Saya nak masing-masing tulis isu perhubungan apa yang nak dibincang pada sesi depan. Sebelum ada Apa-apa isu perhubungan, kawan ke, pernah bercinta ke, apa dulu ke dengan mak bapak ke semua. Ni soalan terakhir sebelum tamat sesi. isu kawan, keluarga, Awet boleh, crush boleh, ex-crush pun boleh. Isu Hubungan, apa-apa hubungan kita dengan orang lain, hubungan dengan Tuhan pun boleh. hubungan tu kan. Apa-apa hubungan, dia kayak hubungan dengan haiwan, dengan binatang. Siap luar. Ni saya akan tanya secara surface jawab terbalik. Kenapa Zarfan nak hubungan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kawan? Saya rasa bila saya masuk EU ni saya jelas sangat apa yang saya nak buat ni. Yang semangat. Contoh dulu saya daripada seorang yang tak bagus lah tapi okey lah daripada sekarang. So, Saya itu lebih bila masuk sini terus hilang iman ke apa? ada yang lain macam saya jarang. Saya memutihkan dunia daripada contoh saya solat. Saya solat lewat bukan buka air tapi masjid dah nak pergi macam tu lah. Okey. Untuk kawan pula secara surface Saya tak mendalam sangat ke kes ni? tak juga. Saya pun tak nak describe macam tu. Kes kalam UMT ke ataupun Tak ada kes ni. tapi kawan lah. Yang kira artis ni Tak apa, nanti kita terokan before UMT lah actually. before UMT. Okay, untuk Alif pula, dia nak bincang tentang hubungan keluarga. Boleh bagi tahu surface tak tentang hubungan keluarga ni? Dia lebih kepada sepupu lah. Boleh bagi sepupu. Itu je yang nak cerita kan? Nanti belum pada. Itu boleh. Untuk Nazrul pula, apa ni? Isu perhubungan dengan kawan. Kenapa? Tak apa.
Terus kawan ni macam jenis kan. Jadinya ada banyak pengalaman yang macam kita tanya juga kenapa benda ni. Okay, tak apa. Takut tanya lebih, tak boleh dia lebih pula kan. Untuk next sesi pula. Untuk Dan pula, saya okey je semua hubungan. Dia kena cari satu hubungan tak? Dia kena cari satu hubungan yang okey lah. Even apa-apa hubungan lah yang rasa nak menambah baik ke, walaupun dah baik, rasa nak menambah baikkan lagi. Dia hubungan dengan kawan dengan tak lah. Sama dengan Zarfan lah. Dua-dua Islamik kan ni? Tak juga. Tak juga. Sebab Islam itu menaikkan tanggungjawab kita. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tak ada masuk uni kita dia banyak buat aktiviti kan. Lalai lah. Lagu. Faham? Okay, untuk Zuno pula, family yang supportive. Kenapa? Saya nak cakap memang saya rasa bersyukur kerana Tuhan tu bagi saya family yang agak supportive lah, sebab saya pernah alami kegagalan tu. Kesejahtera waktu SPM tu memang letik hitam saya. So waktu tu macam saya memang hilang arah, saya tak tahu nak sambung kat mana kan. So saya sebenarnya hampir ke politeknik sebenarnya sebelum masuk STP. Cuma waktu tu macam saya decide untuk masuk STP tu, macam family saya pun support saya. So macam saya teruskan STP, so saya tolak lah politeknik tu. So alhamdulillah sampai sekarang saya dah masuk universiti. So untuk pengetahuan semua, saya memang bangga lah dapat jadi anak pertama masuk universiti sebab dapat sokongan daripada family. Tanya Zuno. By the way, Zuno anak aku berapa? Saya anak pertama. Anak pertama. Oh, so yang pertama lah. Bagi contoh lah. Kawan yang baik. Yang baik ni macam Nazrul cakap tadi, saya macam-macam ragam ada kan kawan ni. So bagi saya untuk pilih pemilihan kawan ni kena hati-hati lah, sebab ada kawan ni yang orang kata jenis cakap belakang, ada jenis cakap belakang lah, ada yang nipu bagainya. So macam bagi saya kawan yang baik tu agak bonus lah bagi seseorang kalau dia pandai pilih. Okay, yang seterusnya Aiman. Dia isu hubungan family juga. Kenapa? Cerita saya ni akan menjadi kisah yang misteri sebab dia melibatkan penggunaan ilmu hitam juga. Jadi sasing So saya harap next sesi siapa yang tahu-tahu pasal agama macam Zarfan ke ataupun Dan, bolehlah bagi-bagi kata-kata tentang agama pada ni. Memang tentang deep sikit lah. Dia isu ni agak deep lah. Dia bukan family saya tapi family yang besar. Macam melibatkan Nenek moyang. Macam Nak menakkan nak menakkan lah, macam mak saudara, pak saudara lah. Dia melibatkan tu. 7 keturunan. Sudah faham. Okay, yang terakhir, mahu memperut bawah. Mirul. X. Yep. Okay, bagi tahu sikit kenapa. Surface je. Bagi tahu kan? Apa kenapa Mirul pilih isu X ni? Sebab saya rasa saya boleh connect pasal perkara dengan Mirul. Saya rasa saya tak nak tulis benda tu sebenarnya, tapi lepas saya dengar sedikit sebanyak daripada Haziq tadi, saya rasa macam saya boleh. Saya rasa Haziq boleh. Dan saya percayakan Haziq Untuk teruk ke masalah ni. Saya pilih sebab saya masih tak ada saya tak mampu selesai dengan dia. Oh my god. Okay. Oh ya, ada soalan. Sama-sama. Boleh dia sana balik ke depan. Tak, maksudnya nak kata sekarang ni surface dia senang cerita belum selesai tu, maksudnya tak ada totally move on lah maksudnya. Yep. Nak mudah kata gitu lah. Ya. Okay, bila last Mirul putus dengan dia sebenarnya? Last putus. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Okay, kalau macam kes saya pula 3 tahun lepas lah. Tipulah kalau sometimes kita tak terbayang muka kan. Adalah sometimes. So saya rasa mungkin saya join sesi ni pun boleh ada kebaikan untuk saya juga. Betul. Yalah, so setelah kita dah buat sesi, nampak Zarfan pun dah mengantuk. Lapar. Saya buat satu kesimpulan besar lah. Okay, so selepas saya terus ke Zarfan, Alif, Nazrul, Dan, Zuno, Aiman, Mirul, saya nampak korang semua ni ada yang pandai nipu, ada yang tak pandai nipu. Yang dalam ni lah, yang kes ni. Nanti Alif pun saya bagi hadiah. Dan saya nampak yang ada setengah yang daripada ahli kita yang seorang Islami, tak boleh hubungan dengan Tuhan, tak boleh, ada yang tak boleh makan pedas. So kita dah teroka banyak-banyak. Tapi bila dah teroka seluruh pada sesi 1.5 jam ni,
ramai ada masalah hubungan dengan keluarga, dengan kawan-kawan, lagi-lagi dengan ex. So saya rasa inilah sem depan pula minggu depan kita akan minggu depan kita akan pergi ke next seterusnya pasal perhubungan. So semua okey ke? Okey je. Baik. Sama.